Saya memang suka bahasa Arab dan saya suka bahasa Melayu, bahasa Inggeris sebab tak ada akses yang betul waktu tu. Jadi kadang-kadang kita belajar apa? Belajar dengan lagu-lagu, belajar dengan filem-filem. Kita tak ada orang yang boleh mengajarkan kita tentang bagaimana cara berbahasa Inggeris dengan betul. Yalah duduk kampung kan. Nak cakap dengan siapa lagi bahasa Inggeris melainkan dengan lagu. Jadi memang bahasa adalah satu-satunya ruang yang saya fikir, aku boleh ni, aku suka benda-benda macam ni. Daripada situ sebenarnya saya dah menulis diary, saya mulakan projek majalah sekolah, saya buat. Dan memang saya terlibat dengan benda macam tu sampailah saya masuk universiti. Even dekat UiA, saya ambil jurusan bahasa Arab. Saya gabung bahasa, linguistik dan juga literature. Dengan kesusastraan sekali saya gabungkan. Kira tu boleh cakap bahasa Arab lah? Cakap tu memang bukan bakat saya lah. Tapi memahami, menulis itu memang saya suka lah. Saya macam, serius saya, to be honest tu kan, saya memang tak nak relate langsung lah. Boleh saya tahu macam rasa macam mana bila tulis? Dia sebenarnya tulis ni orang kadang-kadang dia salah faham. Masalah kita selalunya letakkan tulisan ni dalam ruang di mana kita nak tulis sebab kita nak perform dapat A. Kita buat essay. Kita menulis sebab kita nak tunjuk yang kita ni pandai dalam menulis. Kita ni pandai memberi satu idea. Orang-orang akademik sebagai contoh, sarjana, mereka menulis untuk memberitahu tentang apa yang mereka fikirkan tentang sesuatu perkara. Wartawan menulis untuk melaporkan. Jadi sebenarnya orang tengok penulisan tu adalah sesuatu yang berkehendak kepada sesuatu penyampaian idea. Mesti nak sampaikan sesuatu barulah kita menulis. Sebenarnya tak begitu. Menulis adalah cara untuk kita bercakap dengan diri kita sendiri je. Kita duduk kat cermin, kita tengok lama-lama kan, kadang-kadang kita betulkan diri kita, kita tengok lama-lama. Itu adalah cara kita reflect. Cara kita tengok diri kita, kita cakap, engkau ni kenapa? Menulis adalah cara yang sebegitu. Cara untuk kita bercakap dengan diri kita sendiri.